nasional. Di semua negeri kita ada calon kita, ada cabang kita, ada organisasi kita. Dan ada orang yang cuba mainkan isu sentimen kenegerian seolah-olah kita ni tak cukup Sabah. Sebenarnya semua calon kita adalah anak tempatan Sabah. Semua calon kita adalah anak tempatan Sabah. Calon-calon kita tak kurang Sabahnya daripada calon-calon parti lain. Dan saya ingin menegaskan sekali lagi dalam parti keadilan dan juga PH, kita memang ada otonomi, kuasa otonomi untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dan itu sebabnya isu sentimen kenegerian itu dia tidak timbul. Dia selama ini kita memang macam itu. Cuma ada orang yang cuba mainkan sentimen demi kepentingan politik. Dan last dia juga dalam kerajaan pusat. Orang yang bantai ni dia juga dalam kerajaan pusat. So saya selalu kata jangan dengar apa ahli politik cakap, tengok apa yang dia buat.